Bayangkan ada makhluk gaib yang kekuatannya menyamai 1000 jin biasa dan mampu memindahkan istana dalam sekelip mata, itulah jin ifrit. Tapi tahukah anda, ada juga jin yang dipercayai boleh mengganggu bayi anda sejak dalam kandungan lagi. Dari jin pewaris seperti saka hingga penghasut kebohongan seperti Masauth. Semua ini bukan sekadar mitos, ia dipercayai wujud dalam kehidupan masyarakat kita. Di sini terdapat 5 jenis jin paling menakutkan di Malaysia. Nombor 5. Jin Saka. Menerusi YouTube Ipermana, jin saka ialah makhluk halus dari golongan jin atau syaitan yang dipelihara bagi tujuan mendapatkan kekebalan. Individu yang memiliki jin ini dipercayai mempunyai kekuatan luar biasa dan kebal terhadap senjata tajam. Menurut masyarakat Melayu, ia diwarisi secara turun-temurun dan boleh berpindah kepada waris yang serasi. Jin yang satu ini biasanya menempel di tubuh seseorang dengan maksud membuat tubuh manusia menjadi kebal dan kuat. Jin Saka biasanya hadir dalam setiap ajian ilmu kebal. Jika tidak dipindahkan, jin ini boleh mengganggu keturunan pemilik asal. Kehadiran jin saka dalam tubuh manusia boleh menyebabkan perubahan suara, gelagat gelisah, mata tidak menentu, keinginan pelik serta kekuatan luar biasa. Ada juga yang dipercayai mampu meramal hingga menimbulkan kebimbangan keluarga jika tidak disedari. Dari sudut perspektif Islam, memelihara jin saka adalah perbuatan syirik dan bertentangan dengan ajaran agama. Salah satu kaedah untuk menghapuskan jin saka, ruqyah dengan ayat-ayat suci Al-Quran seperti surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sekiranya anak cucu kita ada saka, kita suspek, tolong ambil ilmu ini, baca Fatihah, niat tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah ya Allah tempat aku sembah dan aku minta tolong. Minta tolong apa? Buang saka dalam saudara aku ni jika ada. Amalan ini perlu dilakukan dengan penuh ikhlas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, individu yang mengalami gangguan jin saka juga disarankan untuk mendapatkan bantuan daripada pengamal perubatan Islam yang bertauliah bagi memastikan proses penghapusan jin saka dilakukan dengan betul dan berkesan. Nombor 4. Jin Masauth. Menurut video TikTok Jody Adit, jin Masauth dalam kepercayaan Islam dikenal sebagai makhluk halus yang menghasut manusia untuk menyebarkan kebohongan, fitnah dan informasi palsu. Tugas utamanya adalah membisikkan hasutan kepada manusia agar mereka mencaci maki, mengadu domba, memanipulasi dan menyebarkan berita palsu melalui lisan dan tulisan. Karena tugasnya dia adalah membuat kita manusia untuk menyebarkan kebohongan, menyebarkan berita-berita palsu, menyebarkan informasi yang tidak benar. Belum kita cari tahu kebenarannya, udah disebarin. Masauth selalu mencampurkan sedikit fakta benar dalam ceritanya yang palsu supaya orang lebih mudah percaya dan akan menyebarkannya lebih lanjut. Masauth disebut sebagai salah satu dari 5 anak iblis dalam tradisi Islam yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia melalui berbagai cara. Ia dikenal sebagai pakar dalam menciptakan kebohongan besar mahupun kecil, bahkan hingga menampakkan diri dalam bentuk manusia untuk menyebarkan kebohongan dalam pertemuan-pertemuan manusia. Tindakan Masauth ini sangat berbahaya kerana dapat merosak reputasi individu, menimbulkan konflik dan menghancurkan keharmonian sosial. Untuk melindungi diri dari pengaruh jin Masauth, umat Islam disarankan untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan maklumat. Nabi Muhammad SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika ia menceritakan semua yang didengarnya. Oleh itu, sentiasalah menyemak kesahihan maklumat dan mohon perlindungan Allah dari godaan syaitan. Tonton video hantu je tak best lah guys. Korang kena rasai sendiri pengalaman seram di hotel berhantu dan hutan seram oleh hantu di The Link KL dan The Curve Damansara. Hotel seram di The Link KL bertemakan zaman 1950-an, 80-an dan 90-an
tempat yang penuh dengan roh dendam, pekerja misteri dan agenda yang tak masuk akal. Di sini ada 3 episod berbeza, The Thief, The Tourist dan The Investigator. Jika anda sukakan suasana hutan dan seni tradisional Melayu, boleh datang ke cawangan kedua Hantu di The Curve Damansara. Di sini ada wayang kulit, kuda kepang dan mak yong digunakan untuk kuasa luar biasa. Tapi ada kegelapan yang mengintai. Di Rimba Path, korang akan meredah hutan gelap penuh ritual mak yong dan kuda kepang. Tapi awas, makhluk purba sedang memburu korang dalam kegelapan. Rimba Path dan Panggung Path akan bertukar setiap bulan. Nak tahu semua rahsia? Kena datang lebih dari sekali. Ini bukan escape room, tak perlu pecah kepala dengan puzzle. Di Hantu, pelakon profesional akan bimbing korang dan korang sendiri akan buat keputusan yang tentukan ending. Hanya RM65 sahaja untuk pengalaman yang luar biasa. Kena rudah hutan gelap, kena berdepan makhluk purba, kena berani untuk cari jalan keluar di Hantu. Klik link kat bawah ni untuk tempah pengalaman seram korang di Hantu dan isikan promo kod Top 5 Hantu untuk promosi terhad 15% khas untuk peminat Top 5 Malaysia. Nombor 3. Jin Tibir. Menerusi sumber detik, jin tibir ialah makhluk gaib dalam tradisi Islam yang dikenali sebagai pembakar emosi kerana peranannya memperhebatkan kemarahan manusia hingga hilang kawalan diri. Menurut bidara spesialis, jin ini boleh memasuki tubuh dan mempengaruhi emosi serta pemikiran manusia. Kehadiran jin tibir dapat dikenal pasti melalui beberapa tanda, termasuklah perubahan sikap mendadak seseorang seperti seseorang akan mudah marah tanpa sebab yang jelas serta mempunyai perasaan cemas berlebihan, mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, rasa tidak selesa tanpa sebab serta gejala fizikal seperti sakit kepala, loya atau muntah berulang. Untuk mengatasi pengaruh jin tibir, Islam menganjurkan beberapa amalan spiritual. Antaranya adalah dengan memperbanyakkan selawat, khususnya selawat Ibrahimiah yang dapat membantu menstabilkan emosi dan menguatkan benteng diri daripada gangguan jin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selain itu, disarankan juga untuk mengambil wuduk ketika dalam keadaan marah. Ini kerana kemarahan itu berasal daripada syaitan yang diciptakan daripada api dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Amalan-amalan ini bukan sahaja membantu mengawal emosi tetapi juga memperkuatkan hubungan spiritual dengan Allah, menjadikan individu lebih tenang dan sukar dipengaruhi oleh bisikan jin. Nombor 2. Jin Ummu Sibian. Menurut video TikTok Wasilah Iman, Ummu Sibian adalah jin perempuan mata besar, kepala kecil dan berkebolehan merangkak. Ia terkenal dalam kepercayaan masyarakat Melayu sebagai pengganggu utama bayi berusia bawah 2 tahun dan wanita hamil. Gangguan ini sering berlaku pada waktu senja, khususnya ketika azan maghrib berkumandang. Ummu Sibian ni adalah salah satu makhluk dari golongan jin yang berperanan untuk mengganggu kanak-kanak, bayi yang berusia 2 tahun ke bawah serta ibu-ibu yang mengandung, guys. Tanda-tanda gangguan Ummu Sibian termasuk bayi kerap menangis tanpa henti sambil merenung ke satu sudut, demam panas selepas asar hingga subuh serta anak kecil jatuh seolah-olah ditolak. Bagi wanita hamil mungkin mengalami sesak dada, mimpi ngeri, sakit belakang, mengigau dan boleh menyebabkan keguguran atau menyekat kesuburan wanita. Hadis tentang Ummu Sibian adalah daif seperti dijelaskan oleh Ustaz Abdul Kadir. Rasulullah SAW menganjurkan agar menutup pintu dan menahan anak keluar waktu maghrib kerana syaitan bertebaran ketika itu. Bayi yang baru lahir disarankan untuk diazankan di telinga kanan dan diikamahkan di telinga kiri bagi mengelakkan gangguan jin. Satu faktor adalah disebabkan Ummu Sibian ni dah ikut masuk ke dalam rumah sekali. Jika bayi menunjukkan tanda-tanda gangguan, bacaan ayat kursi dan surah 3 Qul boleh dibacakan sambil meniup ke ubun-ubunnya. Walaupun kepercayaan terhadap Ummu Sibian berakar dari budaya, namun penting berpegang pada ajaran Rasulullah SAW dan sumber Islam yang sahih dalam menghadapi gangguan makhluk halus. Nombor 1. Jin Ifrit. Menerusi YouTube Ipermana, jin Ifrit merupakan makhluk halus yang tergolong dalam golongan jin paling kuat dan berbahaya dalam kepercayaan Islam. Ia disebut dalam surah An-Nam ayat 39.
di mana seekor ifrit menawarkan diri untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman alaihi salam sebelum baginda bangun dari tempat duduknya, menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Sebelum kelahiran Rasulullah, ifrit ni jin-jin yang memang kuat dan sangat berkemampuan. Menurut Imam Al-Alusi, ifrit ialah jin bertubuh besar, sangat kuat dan jahat. Ia dianggap sebagai raja atau pemimpin jin. Ibnu Abdul Bar menjelaskan, ifrit berada di tingkat tertinggi antara jin yang paling jahat dan paling keji dalam hierarki jin. Ia juga sering dikaitkan dengan sihir dan ilmu hitam, bertujuan untuk mencelakakan kehidupan manusia. Mereka dipercayai memiliki kemampuan untuk menjelma dalam pelbagai bentuk dan menipu manusia, menjadikan mereka sebagai makhluk yang sangat berbahaya. Walaupun jin ifrit terkenal dengan sifat jahatnya, terdapat juga golongan jin ifrit yang memeluk Islam. Namun jumlah mereka dikatakan lebih sedikit berbanding jin ifrit kafir. Satu ifrit ni dia main kacau Nabi dalam solat. Main nak suruh Nabi berhenti semayang. Nabi sudah semayang, Nabi cekak dia. Dia ni. Menariknya, jin ifrit Muslim dikatakan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada jin ifrit kafir. Mereka menghuni lokasi-lokasi khusus di alam jin. Jin ifrit digambarkan memiliki kekuatan setara 1000 jin biasa, menunjukkan betapa hebatnya kedudukannya dalam hierarki makhluk halus. Jin bukan sekadar mitos tetapi dipercayai wujud dalam kehidupan harian manusia, dari ifrit si raja jin yang kuat hinggalah Sibian yang mengganggu bayi dan ibu hamil. Setiap satunya punya taktik tersendiri menghasut, membakar emosi, mencipta fitnah atau menjanjikan kekebalan yang menyesatkan. Namun jalan perlindungan yang sejati hanyalah melalui pegangan kukuh kepada ajaran Islam, doa dan zikir yang ikhlas serta menjauhi syirik. Jom komen, pernahkah anda mengalami tanda-tanda kehadiran makhluk halus? Komen juga jin manakah paling menakutkan? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.